Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita nak daftar buku menggunakan sistem Sleep. Dan hari ni kita advance sikit, kita pakai AI iaitu ChatGPT untuk kita tahu buku tu rekod di dalam mana. So, hari ni kita letak stiker untuk kita mengkelaskan buku ni di rak 800 di buku bahasa Inggeris. So, kita tengok AI plus sistem Sleep untuk memudahkan urusan PPS dan guru-guru saya. Jom. Mula-mula kita ambil gambar buku ni dan kita snap dan kita buka ChatGPT. Baiklah, kita minta tolong uploadkan gambar tadi ke dalam ChatGPT dan kita minta tolong AI tolong buatkan pengelasan sistem DUI bagi buku tersebut. Jom kita tengok apa hasilnya. Tada! Dia pun cakap, baik cikgu, berdasarkan kulit buku tersebut, maklumat dalam sistem DUI ni, itu adalah pengelasannya. Tak susah sekarang sebab dengan AI kita dapat bantu kita susun buku dengan cantik dalam library. Saya pun nak susun. Okey, saya pakai sistem Sleep di sekolah. Kemudian kita cari bahan untuk kita daftar buku. Okey, kita klik pada bahan. Kemudian kita tekan tambah judul dan kita masukkan ISBN buku tersebut. Mari kita cek, adakah ada ISBN ini terdapat dalam sistem ini? Oh, tiada. Tapi kita boleh tambah secara manual. Kita tambah buku tersebut mengikut apa yang keluar kat ChatGPT tadi, judul buku tersebut. Kemudian kita masukkan nama pengarang dan bahasa, jenis media, pengkelasan dan seterusnya. Dan kemudian siaplah satu daftar buku di dalam sistem Sleep yang saya ada di sekolah Pancing Selatan ini. Dan kita tampalkan di sini. Tampal di sini. Siap dah buku ada. Lepas tu kita tahu buku. So guys, harap video ini dapat membantu terutama kepada PPS saya dan semua yang melihat video tersebut. Terbaik kan buku